Makan lah, makan lah, makan lah. Makan lah. Jatuh depan mulut. Balan dah, balan. Oh, mantap balan, oi. Oh, Hafsah. Jatuh. Tak ada nama buat betul. Dia makan tu. Kapu jangan tu kejam elok ah. Tinggal aku makan no. Assalamualaikum geng, apa khabar semua? Jumpa aku lagi geng Iwan Pesto YouTube channel, alright geng. Jumpa lagi. Ambil lama tak masuk kolam geng. Hari ni aku main masuk kolam di healing geng, di healing. Kita nak try kali kedua di healing ni. Hari ni kita masuk hari biasa lah. Tak ada pesta apa. Kita main layan lah, syok-syok. Layan lah 4 jam, 5 jam yang tu tengok. Dia kolam ni 5 jam 65 ringgit. Okey, kita try tengok ah. Agak-agak murah rezeki kita geng. Kita main duduk tang ni, tang pondok ni, tang kono ni. Agak-agak murah rezeki no. Sebelum tu jangan lupa like dan subscribe Iwan Pesto YouTube channel geng. Clear geng. Mantap. Clear. Alright geng, ni suasana. Ni suasana. Aku duduk tang ujung ni ni. Ni. Agak-agak ada loop ni, ada loop insya-Allah. Clear. Alright geng. Hari ni kita main beli udang kat kolam ya. Udang tak ada lagi, lepas tak buka kedai. Yang buka kedai pun udang lepas tak pergi beli lagi. Boleh lah gagah udang kolam pun. Ni lembut sikit. Aduh. Ambil tak cegah-cegah boleh gagah. Kalau kasak lagi syok geng. Pakai tu kasak. Rambut pun tepar geng. Ada agak batu sikit. Alright geng. Lepas ikan pukul 10 geng. Tu sekat merah turun lah. Tak dapat. Tahu. Oh dia. Sekat merah saja. Tak tuju lah dekat lah. Dekat belakang dekat makan. Balik macam ni pula geng. Lambat. Dia balik kat dah. Alright, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Angin. Alright kan. Boleh lah tuan tu. Tak rapat kan. Jumpa kat dia makan, InsyaAllah. Jenah hak pula tu pun. Tuan tak mau belanak apa ni? Umpan makan lah. Ikan belanak boleh dapatkan di depan ni. Sekian, terima kasih. Sangkut ngat saya. Kau ikan makan. Sangkut ngat saya ni. Orang minta lalu sikit. Okey. Sangkut lah ikan saya. Makan kat berada, makan rapat tu. Pasal pun tak tengok dia makan lalu balas tu. Betul. Pelampung kau bang. Saya pelampung, dia heret pergi kat saya dah. Bawa. Berada makan kat berada ni geng. Rapu. Dia heret. Rapu guys. Tawa lucu dah. Alhamdulillah. Belanak tu. Balik balas ekor tu. Tak pergi kira. Orang kuat kita ni mana boleh tak boleh sembang. Alhamdulillah berada kita boleh rapu. Belanak tu. Tak petani sat. Ambil belanak geng. Beli belanak pula 5 ekor. Belanak baru sampai. Try pergi Alhamdulillah. Alright. Kopi tu dulu lah.
Bismillahirrahmanirrahim. Weh, lajunya. Laju. Paling tak paling. Boleh tak. Up. Ada orang. Alright, geng. Dia apa orang panggil? Kita punya pelampung petakluk langsung. Lepas tu kena jaga tali tu, angin lekas lah ni. Kami kecoh lagi, kecoh. Tu dia ni, jatuh Rusia ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Kita cari kok tu, kok. Kecoh lah, boleh jumpa kok. Tidak tak jumpa kok. Tak mana tak tahu. Try tengok, berasa. Ni macam kok. Tak rasa kita tarik pergi depan balik. Sana. Dak nak perbeti mak nak pergi depan mulut. Depan mulut kok tak tahulah kok ke tak. Rasa berat tak ni. Dia ni kok ni. Rasa kok. Alright. Dia kot. Ada dia balik insya-Allah. Tapi kena buat batu. Alright kan. Kita potong aku. Harap-harap dia makan insya-Allah. Lesen. Clear. Makan lagi, makan dah. Makan dah. Jatuh depan mulut kok. Jatuh depan mulut kok baru duk tok. Dia tarik lah batu. Aku heran, aku lepek dua. Tengok terbang batu. Kecoh. Tak tahu nampak putih. Katil. Dia. Nak kena sok kan angkat terus ni. Boleh kot. Dua kan. 1 2 3. Alhamdulillah. Lesen. Kelih. Belanak. Alhamdulillah. Dia. Tak. Alright kan, alhamdulillah. Tu dia ni. Lesen. Dia. Dia tak bagi tak apa. Bagi hangpa tengok tu. 2 kilo lebih ni. Sama pigeon. Kulih. Sama pigeon. Sama pigeon. Hang kena main tengok orang balas lah. Kelih. Berak ada kaya. Tak apa dia sikit kan. Sikit pun kuat. Kelih. Lesen. Mantap kan. Kelih. Alamak kehek pula. Makan kok dekat kan. Aduh. Kelih. Aduh. Alright kan. Kita buat belanak ni. Alhamdulillah. Dapat terus belanak. Hampa tengok sama-sama aku lapik batu 2 biji. Batu terbang terus.
Setback dia tak masuk dalam kok geng. Alhamdulillah. Duk tunggu main tadi main pelampung rupanya. Kita kawal-kawal pelampung. Empan tak. Waktu mana orang belanak terkeluar. So aku ambil dah, aku tak sedang. Tapi kak saya kat tua tadi tekan gila-gila. Alright geng. Tabuh lagi kok tadi insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kecoh. Dia dah tu. Dia dah. Okey, macam biasa kita cari dulu mulut kok tu. Cari mulut kok tu. Cari mulut kok. Bukan sangkut. Dia kena cari mulut kok. Tu. Tu mulut kok. Berasa ada sangkut. Dia sangkut tu. Asal mulut kok kan kita tarik balik. Alright, kita try tu petang ni. Tak kira tak kena kita boleh. Alright guys, insya-Allah. Moga makan lagi insya-Allah. Baku baru duk kali cari setero ni. Aku buh satu batu. Aku heran kenapa dia tarik kuat sangat. Aku buh satu batu terangkat. Lepas tu aku buh batu satu lagi. Tengok terbang terus. Alright geng, clear. Moga makan insya-Allah. Tak tahu mulut kok tu rasa macam lari sikit. Tak apa, kita tunggu dulu. Saya tabur lain. Kita check balik mulut kok. Clear. Jatuh. Tak ada nak bubuh batu. Dia makan tu. Allah Akbar. Aku baru beam tak tutup you. Alhamdulillah. Jahat main hang. Merah. Merah lama ni. Cengih. Tak apa. Dia telan. Tapi kita pegang isang tak telan kok. Alhamdulillah. Merah pula. Merah pula. Dia guys. Gorgon keluar tu guys. Alhamdulillah. Aku pun tengok terus baru nak bubuh. Dia geng. Tu. Alhamdulillah. Tu dia geng. Ikan kedua. Merah gorgon pula. Sabar tak orang bercengih. Merah menyala geng. Dia geng. Sekarang ni pun 2 kilo lebih. Tu dia. Mantap. Weh. Gelap. Habis banyak ni. Alright geng, alhamdulillah. Tadi kita duk balik main satu pasal nak lepas ikan ke-12. Kita mengai 4 jam lebih kita balik nak ambil anak keluar tu kira keluar terus. Tengok macam mana. Tapi memang keluar terus Ada hal pula lagi. Dia ikan nak lepas. Kita bawa kecoh geng. Nak main apa? Nak main pelampung payah. Angin derah. Ni jawapan dia. Kecoh Ya tu, cepat lepas ikan lah. Clear. Tak kita balik. Balik elok. Aku nak balik kat mana apa kita tahu. Aku dah kata jam. Nak balik pun depa rapat.
Tengok ikan turun tak mana kita balik ni. Hang tu boleh kot lu. Lu orang kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh lah tu. Halal. Boleh lah. Alright gang. Tu merah turun. Saya kena dengan batam. Sean, situ. Oh, dah merah turun geng. Moga-moga dia jumpa belanak kita insya-Allah. Tu merah sok tu. Oh, mantap lah saya. Depa sulam macam tu kita minat tu. Oh. Alright geng. Moga-moga insya-Allah. Tu selit batu sang. Ya. Tuan malah dah. Ada. Tak ada. Ikan bami. Ada ye. Tu dia bawah turun geng. Oh, ada apa? Kita duduk luar lagi geng, kampung dalam ramai. Dia jumpa dia makan. Tak jumpa tak payah. Tapi dia lepas dia rancak. Balik tu. Pandai Syim balik tu. Hei. Kelihatan tengok siapa balas. Saat ni abang Kori balas tak lekat. Balas dah balan. Oh, mantap balas oi. Oh, hapsang. Video lambat sikit keluar sikit lambat. Oh, Sean bawa keluar. Naik dah Sean, naik dah. YouTuber lambat sikit. YouTuber lambat sikit. Apakah itu? Itu kerapu ah. Kerapu tak. Cara tu. Kita sana tepi tu. Oh, rapu jahat, rapu jahat. Oh, batik lo ah. Dan Oh, dia telan terus ya. Apa pegang Izan? Oh, abang Lan di situ. Lesen pun tu dia orang. Oscar. Kelihatan. Timbul dah. Ada. Oh, ada. Oh, abang pen di situ guys. Allah Akbar. Dia pusing dah. Tak. Dia pusing. tali Dia pusing kat dah. Okey sikit. Pusing balik. Santai Ombe. Alright. Rapu cara tu kan jam elok ah. Hei. Tinggal pun makan no? Tinggal pun makan guys. Lagi sekali berasi. Oh. Meralap ah. Tarik naik. Ikan apa Ombe? Kerapu. Kita ke belakang lah daripada Tanjung Lawai lah. Kerapu. Oh, tarik naik. Clear. Allah bang, buka BM tak apa bang. Alright geng, kembali ke pangkal jalan. Masih gagal ke 10 dengan ke 12. Dia kena kita cari kat tempat kita agak geng. Jom kita ambil tempat tadi. Clear. Orang makin ramai geng. Ikan orang makin ramai. Kita main duduk depan pondok kita. Kita ambil kok hak jenis hak tadi. Tu kok tu. Hak berada baju hitam diri tu kok. Kok cekak merah tadi aku duduk. Tu kok dekat. Ni kok jauh ni. Ni jenis hak tadi. Kita try. Tapi kalau nak main bawah emas tu Lampung kot tu tu area tu ada naik 2 ekor 3 ekor bawah emas tu. Clear. Semoga ada penambahan lagi insyaAllah. Alright geng, pukul 1 suku Nah kita balik Ada sejam ni masa. Sama-sama ada kita nak main sambung ni. Pasalnya dah kot. Ada sejam ni 2.5 baru habis. Kita balik Alhamdulillah tu ada 2 ketui. Apa lain kali kita main repeat lain. Nak kena pergi ambil Zil sekolah Zil. Belanak tak akhir pun belanak tak elok tu.
Bolehlah gedik-gedik lagi. Jom kita balik. Kita tengok hasil. Tahu duk gantung tu. Leo. Alright geng. Mari kita balik. Alhamdulillah. Hasil kecoh geng. Mengecoh berhasil. Dua-dua makan tuk-tuk ambil. Dia geng. Alhamdulillah. Alright geng, alhamdulillah. Macam tu hari ni. Aku main mengai. Alhamdulillah. 4 jam. Ada sejam lagi kita balik awal. Tak ada hal. Alhamdulillah. Apa 4 jam kita berhasil dengan mengecoh. Tu dia. Boleh korkon tu kong. Cakap merah sama dengan baju. Tahu. Sama dengan baju. Alhamdulillah. Masa yang enam tu jumpa lagi cerita yang akan datang. Jangan lupa like dan subscribe Ibu Apa Itu channel geng. Clear geng, mantap. Bye. Clear.